to light. Siapa sangka, minyak masak terpakai seringkali menjadi bahan buangan ke longkang sebenarnya boleh diguna semula untuk menjadi lilin alam mesra. Nampak menarik kan? Nak tahu apa cerita tentang hari ini? Jom teruskan setia bersama kami sehingga akhir rancangan. Hai, saya Hani. Dan Maidin. Kali ini kami akan membawa anda program yang sangat bermakna untuk melestarikan alam sekitar. Waste to Light, satu transformasi minyak yang terpakai kepada lilin alam mesra. Program ini juga salah satu projek Waste Learning PBL anjuran bersama guru pelatih IPG Campus, pendidikan teknik kerjasama, Kelab RBT, Kelab STEM, Kelab Alam Sekitar dan Panitia Sains SK Kompleks KLIA untuk memberi kesedaran kepada semua pelajar untuk menghargai alam sekitar. Ada juga pameran pertandingan inovasi produk lilin hasil kreativiti kawan-kawan kita. Kita selalu menggunakan minyak untuk memasak seperti menggorengkan. Kadang-kadang kita akan membuang sisa tersebut begitu sahaja di dalam sinki. Bayangkan kalau seluruh rumah di Malaysia membuang sisa tersebut dan ia melalui sistem longkang perumahan. Pastilah longkang akan tersumbat, air terkepung tidak akan mengalir dan akhirnya menaikkan bau yang busuk lagi, memualkan. Alam perlu dipelihara. Program Waste to Light hari ini akan memberi pendedahan yang menekankan kelestarian alam sekitar melalui inovasi kreatif dalam kalangan murid-murid. Satu keajaiban bagaimana sisa minyak yang terpakai boleh bertukar kepada lilin yang beraroma wangi dan membolehkan memberikan nilai komersil. Bertempat di Dewan Seri Perdana, kita akan menyaksikan pelbagai aktiviti diadakan sempena program hari ini seperti tarangan montaj dengan ceramah kelestarian alam sekitar oleh pegawai SW Corp yang memberikan pendedahan tentang kesan pembuangan sisa minyak secara tidak terkawal terhadap alam sekitar. Nanti jual dekat vendor. Banyak tadi saya cakap. Produk berasaskan lilin ini bukan hanya untuk dipertandingan tetapi turut juga dijual. Tengok, percaya tak? Lilin yang cantik ini asalnya daripada sisa minyak terpakai. Wah, cantiknya. Wangi pula tu. Kami juga sempat bertemu ramah penyelidik program Waste to Light iaitu Cik Nicole Henry Tom dari IPG Pendidikan Teknik. Cik Nicole, boleh terangkan serba sedikit tentang program Waste to Light ini? Okey, jadi program Waste to Light ini merupakan satu program kesedaran alam sekitar lah, di mana kami guru ingin menyampaikan kepada murid-murid tentang penjagaan alam sekitar. Contohnya daripada kita buang minyak masak yang terpakai itu ke sinki kan, ke sungai, kita sebenarnya boleh jadikan minyak masak terpakai itu kepada sesuatu yang berguna iaitu lilin. Apakah harapan Cik Nicole terhadap murid-murid dengan program ini? Okey, jadi harapan saya kepada murid-murid tentang program ini ialah saya harap murid-murid selepas menyertai program ini mereka tahu dah penjagaan alam sekitar, kepentingan alam sekitar. Rupanya banyak benda yang kita boleh kita semula dan dijadikan sesuatu yang berguna lah. Terima kasih Cik Nicole. Okey, terima kasih. Dahlia, apakah impak yang anda dapati daripada program Waste to Light hari ini? Bagi saya, program ini memberi kesedaran kepada saya untuk menjaga alam sekitar dan saya juga dapat pelajari cara-cara untuk mengitas semula minyak terpakai untuk dijadikan lilin. Waste to Light, sinari dunia, minyak terpakai jadi berharga daripada sisa lahir cahaya mesra. Selain itu, murid-murid juga diberi peluang untuk melihat showcase yang telah dihasilkan oleh rakan-rakan mereka. Showcase produk ciptaan kreatif ini, pertandingan mewarna ceria berseri, cintai bumi setiap hari.
Majlis penutup hari ini berakhir dengan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Pembentangan terbaik tahniah kepada para pemenang. Inisiatif seperti ini diharapkan dapat diteruskan pada masa hadapan dalam usaha melahirkan generasi yang lebih prihatin terhadap alam sekitar. Alam ini milik kita, maka hargailah ia sebaik-baiknya. Jangan tunggu-tunggu. Ingat, bumi kita hanya satu dan tiada galang gantinya. Lindungi alam, kita pelihara bersama. Saya, Hani Numairah dan rakan setugas saya, Haidin. melaporkan untuk TV SK Kekelain Official. Dengan idea penuh maruah, hijaukan bumi indah berseri. Satu langkah kecil hari ini mampu mengubah masa. Waste to life. Kekal abadi. Waste to